Wow, lajunya. Makan ikan balik. So hi guys, welcome back to my YouTube, my video. So hari ni kita nak balik Johor untuk Hitang Mona kahwin. So kita sekarang dekat Surau Airport. Kita baru lepas siap solat Isya. Sekejap, nak tukar kamera. This is outfit. Okey, mantap. Letak. Tak payah pusing belakang, man. Letak je dari depan. Lelaki. Kedua. Ayo. So hi guys, morning. Pakai tudung sopan-sopan. Yalah, dah sopan lah kan tu. Sekarang kita berdua nak make up. Kita bersama dengan pengantin kat sini. Kita tak pakai tudung. Semalam kita orang rehearsal pukul berapa? Satu lebih. Kedua. Lepas tu kita makan malam pukul 3 lebih. Lepas tu kita iron baju. Lepas tu kita tidur pukul 4. Lepas tu kita bangun pukul 6. Pagi-pagi je nampak flawless macam ni kan. Kalau aku dah balik sekolah kan, dah nampak lah macam makcik baru balik daripada pasar. Macam kena touch up. Tak lah, tak ada masa ni. Macam balik tu memang dah serabai dah. So kalau nak semayang kat rumah? Semayang kat aku? Kereta dengan Kak Yus. Semayang dekat ni lah asrama. Dia ada je surau. So Chinese lah, awak tak ada budak Melayu? Dulu-dulu lah dia batch lama. Kenapa ni? Oh pakai tu. Ya, dia punya besi tu kan? Ui, nanti kan kalau aku rasa aku tak payah kot pakai sebab aku kurus. Mek, kau tu kan kalau pakai aku pijak je tengkuk kau mana aku punya lipstick? Nak fikir lah cream blush kau mana? Mana nak ambil kat bag? Aku nak pakai contact lens ni tapi kepala aku pening. Jadi aku takut. Tak payah pakai. Apa? Ini kau sapu guna brush ke kau guna that? Tak pakai tangan. Cari je lah. Boleh. Alah. Takut no. Sensitif no muka dia. Bukan sensitif. Kau nanti sebab kau punya. Setengah orang dia tak suka. Kan kita kena tanya. Terus apply tau. Nanti dah. Belakang ni dah banyak sikit dah. You mana? Kau tengok cikgu mengajar ni. Weh, aku pergi sekolah pumping lah weh. Sebab aku pakai yang lip tint cheek. Pusing pelat-pelat. Aku pergi sekolah pumping. Bawah tu apply lagi. Weh, ping sangat lah weh. Kat bawah lagi apply lagi. Ni. Ya, ping sangat. Itu. Baru dia tak nampak macam kau tepek. Tahu. Ni bawa, ni bawah. Gitu. Panjat tu. Banyak Sebelah. Kau sebelah je ping. Nanti ada orang. Hi, morning. Nanti dia orang. Hijab because she Tak ada, tak nampak dia. tak nampak. Pergilah mandi. Lepas tu masuk kamera. Dia buat vlog.
Nanti kau ingat kau adik aku dah je satu ke? Jangan nak ngendap gitu. Mana sejuk? Baik mandi sekarang. Tak suka sangat. Aku terkejut bagi tadi. Aku fikir gini tak ada orang bangun lagi. Aku bangun seorang. Aku dengar. Macam awal je. Kalau kau tak kejut, memang aku takkan sedar. Aku penat. Tu aku nak bawa glitter. Ni dah aku sikit. Macam mana ni tak ada glitter? Tak ada ke kawan-kawan kau yang single ni? Kita ke? Ya. Okey tak seimbang tak? Ke kurang pink? Aku nak dalam gambar nak nampak. Tengok. Nampak? Dalam gambar. Weh cantik weh. Kau beli berapa ni? Murah aja, baru RM10. Aku punya. Kening. Kata. Thank you. Gaya guys. 3 times. Okay, Mek, apa perasaan? Belum. Mona, apa nak cerita pasal kau ni vlog Mona? Perasaan sekarang ni amat lagi ke masa. Okay, apa ucapan untuk Mona? Okey Mona, selamat pengantin baru. Semoga mahligai yang dibina berkekalan sampai akhir hayat. Congrats Mona. Okay. Kepada Atika Nafisa, selamat menjalani rumah tangga dengan pasangannya Saiful. Semoga bahagia hingga ke jannah. Dah lah. Ibu Asma kan? Okay dah. Asma pergi Asma. Video apa ni? Ucapan untuk Mona. Orang lain dulu. Dah, dorang dah. Aku tak fikir siap. Simple je untuk YouTube je, untuk vlog aku. Action. Bukan kau. Kau nanti aku tala kamera kau tak cakap. Sama kerja baru, semoga. Ikutlah pendapat kau. Tak ada, kosong ni. Ikutlah karangan kau. Kau kan pandai DM. Ibu lah kau ni. Kita aku bagi kau ya. Selamat pengantin baru Mona. Semoga mahligai dibina berkekalan. Mahligai pula. Miss nama tu Semoga kat Mahligai. selamat melayani Berkekalan. Okay, jadi ucapan suada. Tulis kan? And action. Lepas tu semoga Selamat. Dah. Selamat raya. Semoga baik. Selamat pengantin baru Mona. Semoga Tak payah nebus kau. Weh, diorang punya ucapan relax je. Selamat baru je tu. Bila weh? Tadi kat luar. Aku tengok udah tau. Sikit je macam tu. Okay, cepat. Okay, action. Selamat pengantin baru Mona. Yang lain pun lah member tengah bagi ucapan. Penat. Aku nak sini je. Kat luar lah nanti. And action. Selamat pengantin baru Mona. Semoga tengok dah lupa. Orang tak kacau. Orang tak kacau. Siapa yang buat lagi? Okay lah. Kat luar. Kita ucapkan selamat raya. Sama-sama Dah okay, kat luar sana. Selamat pengantin baru. Kita bersama Mami guys. All Blacks. Semoga dapat bagi ayah kita orang anak buah cepat-cepat. Kita nak jadi aunties. Anak buah ke? Cuba teka di sebalik ni ada siapa. Muka stres. Dia bergerak. Bergerak. What is that? So vlog. Semua dah apa perasaan dah kahwin? Okey, tapi penat. Mata saya penat sangat. Tahu tak, pagi tadi ada tahu kan. Saya mandilah betul-betul. Okay, tapi tak apa. Bye-bye. Nanti saya datang balik guys, sabar Post dulu. Guys, nak tengok tak siapa paling bagus? Memang Sarah?
Ya, Dance paling perform. Ya, di saat semua orang tidur dia paling perform. Yang ini pun perform tak nampak? Dia makan lagi kan? Makan je ni. Repeat. Dia paling bagus. Bagus lah. Dia menghabiskan makanan. Mona dah bayar mahal kan? Dia kena manfaatkan. Kita bersama artis bridesmaid. Tengok. Okey, sambung. Dia macam gini. Tadi kita bangun awal. So kita expect dia tak bangun lagi. So kita mandi. Dan jalan macam biasa. Tiba-tiba ada suara. Suara macam mana contoh? Oh no. Tu aku punya jerit macam orang. You jerit macam Memang kuat. Macam ada perempuan masuk rumah. Sampai laki aku keluar dengan bawa bantal. Kenapa? Dia macam keluar nak menyelamatkan macam. Kenapa? Aku cakap tadi berapa. Kau panggil dia ke? Yelah macam kata-kata tak. Dia keluar dari bilik air. Aku ni bermula macam kau mandi kan. Tak tahu siapa mandi sebab dengar je bunyi. Lepas tu aku cakap lah, oh, lepas tu macam bila Mona lalu aku cakap, oh Mona. Tapi suara bangun pagi kan tak bercakap lagi, suaranya garau kan. Sekali Mona. Terkejut dia, kesian dia. Tahniah Mona sama pengantin baru, selamat menjalani baju perkahwinan. Semoga dimudahkan segala urusan. Ingat setiap ujian itu adalah memang hidup sekejap. Okay, sekarang kita dekat luar. Kita nak buat apa? Mona? Sekarang pukul 5 minit. So kita out dah. Kau tak pakai seluar? Tak. Tak mau. Tolong bah pegang dia punya ekor ni. Struggle dia. Dah. Sikan. Bersama Dayang. Kenapa muka awak sangat stres, Wada? Sebab awak kenapa awak sangat stres? Adalah. Kau tak nampak kan?